Alright gang, Assalamualaikum semua, selamat sejahtera. Apa khabar semua, sihat ke tidak? Dan hi, what's up blender semua. Nama saya Void Ikari Saber X. Hari ni kita akan membersihkan Beyblade Xeno Excalibur. So, walaupun dia macam karat boleh tukar skru baru, kita membersihkan Dan sebelum itu saya nak bersihkan ni, tolong subscribe, komen, like dan appreciation akan dibuka. Okay, so kita tengok dia ada kotoran sikit sebab dia karat-karat pun, sebab dia member saya bagi sepasal nak bersihkan Beyblade ini. Okay, kita ada dua bahan. Ini air, sabun, brus gigi yang tidak digunakan. Kita akan bersihkan. Okay, let's go. Kita akan ambil skru. Sekejap, sebentar saya ambil skru. Okay, skru sudah jumpa. Kita akan memukakan dalam skru ni. Kita buka. Sebab Beyblade lama ni tak tahu. Sekarang kita bersihkan, sebab kita planning lebih. Tapi bersihkan lagi je lah kan. Nantilah tengok. Tapi tak payah buat bahagian-bahagian lah, sebab saya nak bersihkan je. Tukar dah skru baru. Okay, tepikan dan basuhkan. Okay, kita lekat skru-skru, nanti kita buat plan-plan semua. Okay, membuka sikit Xeno Excalibur punya besi layer dia kan. Okay, kotoran guys. So kita ambil, rendamkan air dulu. Lepas tu kita ambil ni sapu. Kita bersihkan guna sikit je. Okay, kita bersihkan sikit. Kita bersihkan guna ni. Basuh ni kejap je, bukan lama pun. Saya nak tunjuk demonstrasi basuhkan dia punya Xeno Excalibur. Kalau kat rumah korang boleh je buat, tapi kena izin kat mak ayah dulu Boleh je basuh, tapi walaupun bersih senang. Okey, kita rendam dulu. Dan kali ni pula kita warna merah. Dan kita ambil sabun sikit. Okey. Okey, rendam dulu. Oi, bersih Oh, mantap, bersih saya buat, tapi kotor sikit lah kan. Kita lap, kita bersihkan dan bruskan. Okay. Bang, kalau berubah ni sedap di bersama tak tahu, sebab member bagi. Kita bersihkan je lah kan. Tapi boleh cleaning semua benda. Boleh bersih kata. Lagi cantik, tapi telah bersih pun macam kotor sikit. Kita lap sikit. Kosok. Bersihkan lah. Okay, betul saya habis. Okay, kembali lagi sebab saya nak pasal sekolah. Dari sebelah dah bersih ni, kita dah bisa dah bersih. Saya basuh. Okay, kita pasal. Kita basuh sekolah. Dah putrakkan. Okay. Basuh skru baru kan. Ini skru baru. Tapi sisi ada masalah, nanti kita akan beli part semua daripada seluruh kan. Nanti saya tengok nak review barang boleh pasal part dia rusak. Okay, setelah dah siap pasang skrunya, walaupun cantik dan okay punya style. Okay, nanti next video nanti kita akan buat lagi. Okay, bye-bye semua. Jangan lupa subscribe, like, komen dan notification akan aktifkan. Okay, bye-bye semua. Jumpa lagi. Okay.